Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Syafah Family. Hari ni sambung lagi vlog durian kita. Hari ni kami main di Dusun Abah Man di Bukit Mentajam. Ni kawasan dia lah. Jom kita masuk. Kita explore dulu tengok kawasan ni. Oh, cuci tangan kat sini. Orang duduk ramai lagi. Kita explore kawasan dulu lah. Jom kita explore kawasan ni. Oh, boleh chill-chill kat sini. Pilih durian, main makan kat sini. Ada sungai ke? Ada sungai kecil. Kok durian ramai kan ni, hari ni hari kerja tapi ramai kak. Saya pergi tengok durian. Orang masih tunggu depan tu. Jom kita pergi tengok. Saya nak durian apa? Ayo ai. Tu di 604. Rosak saya dah. Tahu? Duri hitam. Duri hitam kalau A punya 70 lah. Yang grade bawah 55 kot. Udang merah ni. Allah. Ni. Udang merah pada? Ni. Kilo apa? Ni kilo 50, ni kilo 38. Si. Ya. Musang ke apa? Musang harga 35 ke 40. C, grade C. 40, di 10, 60. Ni ya, 25. Ni buah apa? Udang merah. Udang merah. Udang merah ni nak sedap. Jantung ini makan esok dah. Ya. Dia lagi sedap rasa dah. Udang merah sekilo apa ni? Okey, 20, 38, 40 itu. Oh, Ini buah batu lagi yang. Ada dekat kotak yang kena ya. Tengok orang lah. Lagu dia pula. Dia boleh buat okey. Tapi dia tak dah. Ya. Pergi bongkor ya. Ni. Besar. besar. Yang jenis tu noh. Ringan. Ringan. Jom. Macam okey. Acah-acah lah pandai bau, tak pandai bau pun. Tiga lu. Ha? Pernah. Tak nak nanti pula.
kot. Sikit je. Ni Bukit Tepuk eh? Ha, kita boleh. Okay, jom. Kita dah ni, IOI, jom kita pergi makan. Ada kipas tu. Kat dengan kipas. Oh, ni durian ni. Pokok kecil lagi lah. Ni tengok pokok dia. Bukan besar ni. Kecil lah pokok dia. Tapi dah berbuah dan buah dia besar. Oh. Jom. Kita pergi makan dulu. Hari ni saya pakai handset ni ambil video kali ni. Jadi sorry lah kalau nampak tak apa ni sangat. Jom. Kita perkena IOI. Jom. Jemput makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Creamy dengan manis. Manis tak manis sangat tau. Tak manis sangat. Tapi okay, shock makan ni. Kami dah order gitu. Ya. Okay. Wangi ni bau laksa. Masih ya. Terima kasih. Ya. Ni menu tambahan. Ni biasalah pulut dengan santan. Gula apa dia. Ni laksa. Ni tak silap saya sambal sotong. Tapi tak nampak sotong. Sambal je kot. Ni cendol. Okay, jom ikut makan. Kita explore kawasan lagi. Jenis minat dengan sungai. Nampak sungai kecil sini pun syok nak explore. Ini kebun kedua lah kami main tahun ni. Kebun yang pertama boleh check dalam playlist kami. Tanjung Jaga Orchid di Yan. Yang ni Dusun Abah Man. Kalau cari dalam TikTok boleh jumpa Dusun Abah Man. Harga dia okey lah. Buah dia pun okey. Tadi ada buah terjatuh sikit dia ganti. Okey lah. Kami pilih buah apa? IOI satu. Satu lagi 4 biji tu ada yang kahwin lah. Campur-campur. Kita tempat nak makan banyak lah. Pilih durian, nak makan sini boleh. Merata tempat dia. Ada kipas, ada tempat duduk, ada tandas, ada tempat basuh tangan. Selain durian ada macam-macam makanan lain lah. Makanan macam laksa, pulut, cendol ada. Jadi boleh tambah-tambah lah menu tu. Ni kulat apa? Boleh makan ke? Mereka hari ni tak cukup lagi tangan. Kita buka siap-siap lah. Dia bagi benda ni, dia bagi pisau. Jom kita buka. Boleh buka dah kan? Nak buka tu. Buah dia. Wih, warna cantik. Okay. Yang ni warna putih pula ni. Siapa? Tangan saya. Kenapa? Untuk kamera. Salah. Yang ni warna kuning. Ni warna kuning. Okay, tutup. Okay, kami dah habis makan dah. Dah OOTD pun dah. Okay, kami nak balik lah.
Yang tadi saya beli durian yang apa? Durian kahwin tu. Saya dah pack siap-siap lah. Okay, kami nak balik lah. Kita jumpa di next video. Yang mana masih baru dekat channel kami, bolehlah subscribe. Yang dah follow, terima kasih banyak. Boleh like, share. Kita jumpa di next video. Masih. Assalamualaikum.